Di ambang majlis gilang gemilang syarikat, saya melangkah ke tandas. Sekembalinya, saya ternampak pengurus langsung saya, Puan Ain, secara diam-diam memasukkan serbuk misteri ke dalam gelas wain saya. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya menukar gelas kami secara senyap. 10 minit kemudian, saya berdiri, mengangkat gelas saya kepadanya dengan penuh hormat dan memerhatikan dengan dingin ketika dia mendongak dan meneguk minuman yang telah dicampur itu. Apa yang berlaku seterusnya mengejutkan seluruh dewan, manakala saya ketawa seperti orang gila dalam hati. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berlaku di tengah-tengah Kuala Lumpur, sebuah tempat di mana pencakar langit kaca memantulkan aliran teksi kuning yang tidak berkesudahan dalam lalu lintas. Sebuah tempat di mana lampu jalan yang hangat boleh menyembunyikan banyak rahsia, tetapi tidak pernah boleh menyembunyikan sifat manusia. Nama saya Aina. Malam itu adalah majlis kemenangan syarikat bagi mendapatkan projek pembangunan komersial menara TRX yang baharu. Jumlah nilai kontrak adalah 80 juta ringgit. Angka itu cukup untuk membuat seluruh jabatan pengambilalihan bekerja keras selama 3 bulan. Dan orang yang secara langsung menutup perjanjian itu adalah saya. Kami berada di sebuah hotel 5 bintang di pusat bandar Kuala Lumpur. Lampu chandelier kristal memancarkan cahaya ke meja jamuan, menjadikannya seterang siang. Wain merah berputar dalam gelas dan bunyi sorakan bergema tanpa henti. Aina, awak benar-benar mencapai kemenangan besar kali ini, kata Encik Hamid, pengarah urusan kami, menepuk bahu saya. Bersedia mental. Awak akan dinaikkan pangkat sebagai pengarah projek bulan depan. Saya tersenyum, mengangkat gelas saya sebagai balasan. Saya kelihatan tenang di luar, tetapi di dalam hati, ribut sedang melanda. 3 tahun lalu, saya masuk ke syarikat ini tanpa apa-apa kecuali ijazah sarjana muda dan beg pakaian yang usang. 3 tahun kemudian, saya hampir mencapai kedudukan yang ramai orang hanya impikan. Tetapi di tengah-tengah lampu yang berkilauan, ada pandangan sedingin jarum sentiasa memerhatikan saya. Zara. Dia adalah penyelia langsung saya, seseorang yang telah banyak membantu saya dengan cara yang tidak akan saya lupakan. Zara memakai gaun malam merah marun, rambutnya disanggul kemas, bibirnya dicat merah garang. Dia sedang ketawa dan berbual dengan Encik Hafiz, naib presiden eksekutif kami, tetapi matanya sentiasa melirik ke arah saya. 3 tahun lalu, kami menyertai syarikat dalam kumpulan yang sama. Saya menumpukan diri kepada kerja, manakala dia dengan cepat naik ke jawatan pengurusan. Saya tidak naif. Saya faham bahawa dalam persekitaran yang hampir sama dengan Wall Street ini, menjadi baik dalam pekerjaan anda tidak mencukupi. 3 bulan lalu, teman lelaki saya, Imran, tiba-tiba memutuskan hubungan dengan saya. 2 minggu kemudian, dia secara terbuka menghadiri majlis syarikat dalaman dengan Zara. Saya tidak membuat adegan. Saya hanya berdiam diri. Tetapi diam tidak bermakna melupakan. Malam itu, ketika muzik kumpulan jazz semakin kuat, saya meminta diri untuk ke tandas. Tumit saya mengetuk lantai marmar. Setiap langkah tajam dan jelas. Saya berdiri di hadapan cermin, merenung wajah saya yang solek sempurna. Tetap tenang Aina, saya memberitahu diri sendiri. Selepas mencuci tangan, saya melangkah keluar ke koridor. Dan pada saat yang tepat itu, semuanya berubah. Melalui cermin hiasan yang bersudut berhampiran sudut dinding, saya melihat Zara berdiri di meja kami. Dia melirik ke sekeliling sebelum cepat-cepat menarik paket kecil dari beg tangan berjenamanya, serbuk putih. Dia membuangnya terus ke dalam gelas wain saya. Saya terhenti di tempat. Jantung saya berdegup kencang, telinga saya berdesing. Zara menggunakan pengaduk koktel kecil untuk mencampurkannya. Serbuk itu larut serta-merta ke dalam cabernet. Dia meletakkan gelas itu tepat di tempatnya dan duduk seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Saya menarik diri ke dalam bayang-bayang. Fikiran saya berputar dengan satu soalan. Apa yang dia cuba lakukan? Jika saya minum itu, apa yang akan berlaku kepada saya di tengah-tengah dewan yang ramai? Saya boleh sahaja meluru keluar dan menjerit, tetapi saya tiada bukti. Kamera keselamatan mungkin tidak dapat menangkap sudut itu dengan jelas dan yang lebih penting, saya tidak mahu membongkar rancangan saya lagi. Saya menarik 3 nafas dalam-dalam dan melangkah keluar, mengekalkan senyuman sopan saya seperti biasa. Saya melencong melewati dulang pelayan dan mengambil segelas wain merah segar. Apabila saya sampai ke meja, saya secara tidak sengaja terlanggar lengan Zara. Oh, saya minta maaf, Zara, kata saya, cepat-cepat mengambil tuala dan menunduk untuk membantunya mengelap pakaiannya.
Dalam sekelip mata itu, saya menukar kedudukan kedua-dua gelas kami. Pantas, bersih, tidak disedari. Zara memandang saya, terkejut seketika. Tetapi apabila dia melihat saya memegang gelas yang lain, yang sebenarnya adalah gelas yang baru diminumnya, dia menghembuskan nafas lega yang halus. Dia fikir saya telah termakan umpan. 10 minit kemudian, saya berdiri dan mengangkat gelas saya. Saya ingin mencadangkan ucapan khas untuk Zara kerana membimbing saya sepanjang masa ini. Seluruh meja bertepuk tangan. Zara tidak boleh menolak. Di hadapan semua eksekutif, dia mengangkat gelasnya yang telah dicampur. Saya memandang tepat ke matanya. "Demi kesihatan awak," kata saya. "Demi kenaikan pangkat awak?" Zara tersenyum. Dia mendongak dan meminum semuanya. Saya hanya menghirup sedikit. 3 minit, 5 minit, 10 minit. Pada mulanya Zara masih tersenyum dan berbual, tetapi kemudian suaranya menjadi sangat kuat. Gerak-gerinya menjadi selekeh dan melampau. Matanya berkaca-kaca. "Hafiz, saya sangat panas," Zara berkata dengan tidak jelas, menarik kollar bajunya. Suasana di meja membeku. Dia berdiri secara tiba-tiba, mengeluarkan kata-kata mengarut. Wajahnya merah padam, tangannya menggigil. Kemudian dia tiba-tiba menerpa Hafiz, menarik jaketnya di hadapan semua orang. "Jangan buat begitu," kata Hafiz melepaskan tangannya. Wajahnya menjadi pucat. Seluruh dewan mula berbisik. Hamid berdiri dan menjerit meminta seseorang memanggil ambulan. Zara rebah ke lantai, badannya sedikit kejang, berceloteh ayat-ayat yang tidak masuk akal. Saya duduk diam. Gelas wain di tangan saya sejuk membeku. Seorang rakan sekerja wanita berbisik di sebelah saya. "Aina, apa yang tidak kena dengan Zara?" Saya menggelengkan kepala sedikit. Saya tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang tidak kena dengan wain itu. Kata-kata saya cukup untuk menimbulkan keraguan. Paramedik tiba dan Zara dibawa keluar dengan pengusung di bawah pandangan terkejut seluruh syarikat. Gala itu bertukar menjadi huru-hara. Apabila saya melangkah keluar dari hotel, angin malam Kuala Lumpur yang sejuk menerpa wajah saya, menyedarkan saya. Telefon saya bergetar. Mesej teks tanpa nama dari nombor yang tidak dikenali. Tukar gelas dengan pantas. Saya terkejut. Siapa yang melihatnya? Sebelum saya sempat membalas, mesej itu hilang. Malam itu, saya pulang ke pangsapuri saya di setapak, berdiri di tepi tingkap dari lantai ke siling, memandang aliran lampu kenderaan. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasakan sensasi yang pelik, campuran kelegaan dan kegelisahan yang mendalam. Keesokan paginya, syarikat melancarkan siasatan HR dalaman. Laporan toksikologi menunjukkan perangsang sintetik haram yang kuat dalam aliran darah Zara. Saya dipanggil untuk temu bual dan tepat seperti yang saya jangkakan, saya adalah individu yang dicurigai, tetapi apa yang membuatkan saya meremang adalah maklumat lain. Rakaman kamera keselamatan untuk kawasan jamuan hilang tepat 20 minit rakaman, tempoh masa yang tepat dari saat saya pergi ke tandas hingga Zara mengalami masalah. Ia bukan kerosakan, seseorang telah memadamnya. Persoalannya, di pihak siapa orang itu, saya atau Zara? Petang itu, ketika saya melangkah keluar ke koridor tingkat 27, seorang lelaki sudah berdiri di hujung koridor. Dia memakai sut arang yang tajam, matanya tajam dan dingin. "Hello Aina," katanya. "Saya Encik Nazri, CEO baharu." Sebelum saya sempat bertindak balas, dia menyambung. "Saya berada di lounge VIP di mezanin malam tadi. Saya melihat semuanya. Saya dapat mendengar degupan jantung saya sendiri." "Apa yang awak mahu?" saya bertanya terus terang. Encik Nazri memandang saya lama. "Saya ingin melihat sejauh mana awak bijak." Ayat itu membuka pintu yang tidak pernah saya jangkakan. Saya mula menyedari bahawa malam di gala itu hanyalah permulaan dalam permainan catur yang jauh lebih besar. CEO baharu. Saya memandang lelaki yang berdiri di hadapan saya. Encik Nazri tidak terlalu tinggi, tetapi dia mempunyai aura yang sukar untuk dielakkan. Pandangannya tidak agresif, tetapi cukup tajam untuk menyingkap apa sahaja penyamaran yang cuba dipakai oleh orang ramai. "Saya nampak awak menukar gelas," katanya terus terang. "Tiada berdolak dalih." Koridor tingkat 27, senyap sunyi. Kebanyakan kaki tangan sudah pulang. Melalui tingkap kaca besar di belakangnya, pemandangan kota Kuala Lumpur berkelip seperti permata. Saya tidak menafikannya, tetapi saya juga tidak mengakuinya. "Apa yang awak mahu saya katakan?" saya bertanya. Suara saya mengejutkan tenang. Encik Nazri tersenyum tipis.
Saya mahu melihat bagaimana awak akan menanganinya apabila seseorang mempunyai pengaruh ke atas awak. Pengaruh? Saya ketawa perlahan. Jika awak ada bukti, awak tidak akan berdiri di sini bercakap dengan saya secara peribadi. Dia merenung saya. Tidak marah, tidak merendahkan, hanya mengira. Saya tidak berniat untuk melaporkan awak, kata Encik Nazri. Dan saya juga tidak berniat untuk melindungi Zara. Mendengar nama Zara membuat dada saya sesak, bukan kerana takut, tetapi kerana saya tahu ini belum berakhir. Jadi apa yang awak akan lakukan? Saya bertanya. Encik Nazri bersandar pada pagar kaca. Saya mahu tahu mengapa awak tidak menjerit sebaik sahaja awak melihatnya. Saya terdiam beberapa saat. Pendingin hawa berbunyi, membawa bau karpet baru dan pencuci lantai. Kerana tiada siapa yang akan percaya saya, jawab saya. Kerana saya tiada bukti dan kerana saya tahu jika saya minum gelas itu, orang yang meronta-ronta di lantai malam tadi adalah saya. Untuk pertama kalinya, mata Encik Nazri beralih bukan lagi pandangan yang dingin, tetapi sesuatu seperti pengakuan. Zara tidak cukup bijak untuk menghapus rakaman pelayan sendiri, sambungnya. 20 minit yang hilang itu bermakna seseorang membantunya. Saya menggenggam penumbuk saya. Siapa yang awak rasa? Siapa yang awak rasa? Encik Nazri membalas. Dalam kepala saya, satu nama terlintas. Hafiz, Naib Presiden Eksekutif, lelaki yang sentiasa menyokong Zara dalam setiap keputusan. Lelaki yang seluruh pejabat tahu secara rahsia mempunyai hubungan sulit dengannya, tetapi saya tidak mengatakannya dengan lantang. Siapapun dia, ini belum berakhir, kata saya. Encik Nazri mengangguk. Tepat sekali. Dan bermula esok, awak akan menjadi sasaran. Adakah saya menakutkan awak? Dia memandang tepat ke arah saya. Saya memberi amaran kepada awak. Saya meninggalkan bangunan korporat jauh selepas gelap. Duduk di belakang sebuah Grab, saya melihat kembali pencakar langit kaca itu. 3 tahun zaman muda saya, malam-malam kerja lebih masa yang tidak terkira, menahan politik korporat yang tidak berkesudahan. Saya tidak akan membiarkan diri saya kalah hanya kerana perangkap kotor. Keesokan paginya, suasana di pejabat tegang. Saluran Slack dalaman bergegar dengan kabar angin. Ada yang mengatakan Zara adalah penagih rahsia. Ada yang mendakwa dia difitnah. Dan tentu saja, Aina adalah nama yang disebut-sebut. Saya berjalan masuk ke ruang pejabat. Belakang saya lurus. Tumit saya mengetuk lantai kayu dengan ritma. Zara belum kembali, tetapi Hafiz sudah ada. Dia berdiri di tepi mesin espresso, memerhatikan saya tanpa berkedip. Ketika saya berjalan melepasi, dia bersuara. Aina ke pejabat saya. Sekarang. Nada itu santai, tetapi hari ini ia kedengaran sama sekali berbeza. Saya berjalan masuk ke pejabat Hafiz. Pintu tertutup rapat. Bilik itu berbau kopi panggang gelap dan dengung samar-samar sistem penyaman udara. Awak tahu betapa seriusnya malam tadi. Hafiz memulakan. Saya tahu, jawab saya, tidak menggunakan gelaran dia buat kali pertama. Hafiz mengerutkan kening. Saya faham awak tertekan, tetapi ingat Zara adalah atasan awak, katanya. Dialah orang yang memasukkan sesuatu ke dalam minuman saya. Saya merenungnya. Hafiz teragak-agak sejenak, tetapi saya menangkapnya. Awak ada bukti? Dia bertanya. Saya ada syakwasangka, kata saya. Dan saya ada sebab untuk syakwasangka itu. Hafiz terdiam, kemudian ketawa hambar. Aina, di syarikat ini, kadang-kadang bijak tidak mencukupi. Awak perlu tahu di mana kedudukan awak. Saya berdiri atas merit saya, jawab saya. Dan apa yang Zara berdiri atas? Dia bertanya, merendahkan suaranya. Ia bukan cabaran. Ia adalah siasatan. Saya tidak peduli, kata saya perlahan. Saya hanya peduli kepada sesiapa sahaja yang cuba merosakkan saya. Hafiz bersandar di kerusi kulitnya. Awak patut berhenti di sini. Jangan menggali lebih dalam. Demi kebaikan awak sendiri. Itu bukan nasihat. Ia adalah ugutan. Saya meninggalkan pejabatnya dengan rasa membakar perlahan di dada saya. Jika saya berdiam diri, mereka akan fikir saya takut. Jika saya memperhebatkannya, saya akan dilabel sebagai liability. Petang itu, Encik Nazri memanggil seluruh jabatan pengambilalihan. Zara tiada di sana, tetapi tempat duduk baris hadapannya kekal kosong. Encik Nazri masuk, pandangannya menyapu bilik. Mengenai malam tadi, dia berkata dengan suara rendah, jelas.
Syarikat bekerjasama dengan pihak berkuasa. Laporan toksikologi mengesahkan bahan haram dalam sistem Zara. Persoalannya, bagaimana ia sampai ke sana? Tiada siapa yang bersuara. Izinkan saya mengulangi, Encik Nazri menyambung, sesiapa sahaja yang melanggar undang-undang, tidak kira siapa mereka, akan ditangani sepenuhnya. Matanya berlega pada Hafiz selama sekelip mata pantas, tetapi cukup untuk saya menangkapnya. Selepas mesyuarat, saya menerima teks dari nombor yang tidak dikenali. Fikir awak sudah menang. Kali ini, saya tidak memadamnya. Saya mendial nombor itu. Di luar jangkaan saya, ia diangkat. Suara serak dan dingin Zara kedengaran. Awak psycho, Aina, dia meludah, menukar gelas betul-betul di hadapan muka saya. Saya tidak tahu apa yang awak cakapkan, jawab saya. Jangan berlakon, Zara ketawa pahit. Tapi ingat, saya belum kalah. Awak berada di katil hospital, kata saya. Saya akan dibenarkan keluar. Suaranya bertukar tajam seperti pisau. Panggilan terputus. Saya berdiri di tengah-tengah pejabat, merasa seperti bidak di papan catur, di mana semua buah bergerak serentak. Malam itu, sebaik sahaja saya pulang ke pangsapuri saya, loceng pintu berbunyi. Saya membukanya dan terdiam. Zara berdiri di sana. Dia kelihatan pucat, tetapi kebencian di matanya tidak pudar. Kita perlu bercakap, kata Zara. Saya memandangnya. Masuklah. Pangsapuri kecil itu bermandikan cahaya hangat, melontarkan bayang-bayang pada dua wanita yang duduk berhadapan. Bukan lagi rakan sekerja, bukan lagi bos dan bawahan, hanya dua orang yang tahu terlalu banyak tentang satu sama lain. Awak fikir saya sebodoh itu? Zara memulakan, saya fikir awak tidak berhati-hati, jawab saya. Dia ketawa. Awak fikir menukar gelas itu adalah akhirnya. Awak tahu tak kalau ambil dos tinggi benda tu boleh sebabkan serangan jantung. Rasa seram sejuk menyelubungi saya. Jadi, rancangan awak adalah untuk menyebabkan saya serangan jantung di tengah-tengah majlis korporat? Zara terdiam seketika, kemudian berkata perlahan, saya hanya berniat untuk memalukan awak. Saya memandang matanya. Memalukan saya? Bagaimana? Zara berdiri. Awak naik pangkat terlalu cepat, Aina. Terlalu cepat untuk keselesaan orang ramai. Kerana saya layak, kata saya. Zara membungkuk dekat ke wajah saya. Bukan hanya kerana itu, apa maksud awak? Dia tersenyum. Kenapa awak fikir CEO baharu tiba-tiba menunjukkan minat terhadap awak pada malam pertamanya? Saya terdiam. Zara merenung saya beberapa saat lagi sebelum berpaling dan meninggalkan pangsapuri saya. Pintu tertutup rapat. Soalannya bergema dalam fikiran saya. Mengapa Encik Nazri tahu segalanya? Mengapa kamera menjadi buta? Dan mengapa dia memberi begitu banyak perhatian kepada saya? Saya melangkah keluar ke tangga kecemasan. Bandar di bawah saya bersinar. Tetapi di dalam diri saya, kegelapan yang berbeza sedang merebak. Permainan catur ini bukan hanya tentang saya dan Zara. Saya mula menyedari pemain paling berbahaya di papan mungkin bukan dia sama sekali. Kepergian Zara meninggalkan kesunyian yang berat, seperti batu menekan dada saya. Kata-kata terakhirnya berulang-ulang. Mengapa awak fikir CEO baharu tiba-tiba menunjukkan minat terhadap awak? Saya duduk di sofa, merenung segelas air yang tidak disentuh di meja kopi. Tangan saya sedikit menggigil. Saya selalu fikir saya adalah orang yang mengawal naratif saya, membuat langkah kerjaya yang proaktif. Tetapi semakin dalam saya masuk, semakin saya merasa seperti seseorang telah memerhatikan saya sejak sekian lama. Saya hampir tidak tidur malam itu. Setiap kali saya menutup mata, saya melihat Encik Nazri berdiri di koridor tingkat 27. Pandangannya menusuk tepat ke arah saya. Dia tidak terkejut apabila saya menukar gelas. Dia berkata dia berada di lounge VIP dan melihat semuanya. Tetapi mengapa dia berada di sana pada saat yang tepat itu dan mengapa dia tidak menghentikan Zara? Keesokan paginya, saya tiba di pejabat lebih awal dari biasa. Tingkat itu lengang. Saya menghidupkan match saya, tetapi fikiran saya tidak dapat fokus pada model kewangan di skrin. Sekitar jam 8.30 pagi, Zara masuk. Dia memakai sut kuasa putih bersih. Rambutnya ditarik ke belakang dengan kemas. Solekan sempurna menyembunyikan keletihannya. Dia berjalan melepasi meja saya tanpa memandang, tetapi saya merasakan kepanasan pandangannya. 10 minit kemudian, saya mendapat notifikasi Slack. Aina, bilik mesyuarat 3. Sekarang, ketika masuk, saya melihat Hafiz sudah duduk. Encik Nazri berdiri di tepi tingkap, membelakangi kami.
Zara duduk bertentangan dengan Hafiz, tangan berlipat di meja oak. Pintu tertutup. Encik Nazri berpaling, suaranya rendah. Zara telah memfailkan aduan rasmi dengan HR. Dia mendakwa dia diperangkap. Saya memandang Zara. Dia membalas pandangan saya dengan sikap acuh tak acuh. Dia menyatakan seseorang mencampur minumannya. Encik Nazri menyambung. Dan bahawa orang ini mempunyai motif peribadi. Udara menjadi tebal. Motif peribadi? Saya bertanya. Bibir Zara melengkung menjadi senyuman sinis. Awak tahu betul apa yang saya maksudkan. Hafiz menyela. Aina. Awak dan Zara ada sejarah. Seluruh pejabat tahu Imran pernah menjadi teman lelaki awak. Saya mencengkam kain skirt saya di bawah meja. Kehidupan peribadi saya tidak ada kena-mengena dengan dadah haram. Zara ketawa perlahan. Tidak ke? Awak tidak menyimpan dendam? Awak tidak mahukan pembalasan? Pembalasan dengan menghantar awak ke unit kecemasan. Saya membalas. Jika saya mahu mencederakan awak, saya tidak akan menukar gelas. Kata-kata itu terlepas sebelum saya sempat menggigit lidah saya. Bilik itu senyap sunyi. Hafiz merenung saya dengan mata terbelia. Zara tersentak. Encik Nazri tidak menunjukkan emosi. Dia hanya bertanya, apa maksud awak dengan itu? Saya menarik nafas dalam-dalam. Maksud saya, jika saya mempunyai niat jahat, saya akan membiarkan semuanya berlaku tepat seperti yang dimaksudkan oleh orang yang mencampur minuman itu. Zara menjadi pucat. Awak mengandaikan saya melakukannya. Saya tidak mengandaikan apa-apa. Saya merenungnya. Saya hanya ingin tahu, bagaimana awak tahu gelas awak ada masalah? Keheningan yang berat, menyesakkan. Hafiz menghempas tangannya di atas meja. Cukup, ini bukan mahkamah untuk awak berdua bertengkar. Encik Nazri mengangkat tangan, mendiamkan Hafiz. Dia memandang Zara. Awak ada bukti awak difitnah. Zara menggelengkan kepala. Tidak, tetapi saya percaya seseorang mahu saya disingkirkan. Kepercayaan tidak mencukupi, kata Encik Nazri. Saya perlukan fakta. Zara berdiri secara tiba-tiba. Awak menyebelahi dia. Encik Nazri membalas perlahan. Saya menyebelahi bukti. Mesyuarat berakhir dengan ketegangan yang tegang seperti dawai piano. Ketika keluar, hati saya terasa berat. Saya tahu pada saat saya tersilap dan menyebut mengenai pertukaran gelas, saya telah melangkah lebih dalam ke dalam pasir jelus. Pada waktu makan tengah hari, saya sedang makan salad ringkas di meja saya apabila Imran muncul. Saya tidak bercakap dengannya selama 3 bulan. Dia kelihatan lebih kurus, matanya mengelak saya. Aina, boleh kita bercakap? Dia bertanya perlahan. Saya meletakkan garpu saya. Apa yang awak mahu? Imran melirik ke sekeliling dengan gugup dan menarik saya ke arah lift. Zara sangat marah. Dia fikir awak sengaja melakukan ini. Saya tidak peduli apa yang dia fikir, kata saya. Imran mengeluh. Awak tidak faham, dia tidak akan melepaskan ini. Dan awak, saya bertanya. Awak di pihak siapa? Dia berdiam diri. Jawapannya jelas. Imran, kata saya perlahan. Apabila awak memilih Zara, awak memilih pihak. Jangan bermain Switzerland sekarang. Dia memandang ke bawah. Saya cuma tidak mahu awak mendapat masalah. Saya sudah dalam masalah. Saya berpaling dan saya akan menanganinya sendiri. Petang itu, saya menerima email dari HR. Saya akan ditugaskan semula untuk melapor terus kepada Encik Nazri untuk projek menara TRX yang baharu. Itu bermakna saya tidak lagi di bawah bidang kuasa Zara. Seluruh tingkat bergosip. Zara berjalan terus ke bilik saya. Tahniah, naik pangkat dengan pantas. Dia mengejek. Saya hanya melakukan kerja, jawab saya. Dia membungkuk di atas pembahagi, suaranya seperti ais. Awak fikir Encik Nazri melindungi awak? Teruslah bermimpi. Saya memandangnya tanpa berkedip. Saya tidak memerlukan perlindungan sesiapa. Awak akan belajar, Zara berbisik. Malam itu, ketika saya sedang berkemas, Encik Nazri menelefon telefon bimbit saya, naik ke bumbung sekejap, saya naik lift, angin di bumbung Kuala Lumpur bertiup kencang. Encik Nazri berdiri di tepi tembok, memandang ke bawah pada jaringan lalu lintas. Awak cuai, katanya ketika saya mendekat. Saya tidak suka difitnah, jawab saya. Awak baru sahaja meletakkan sasaran besar di belakang awak sendiri. Dia berpaling memandang saya. Zara bukan jenis yang menerima kekalahan. Saya juga tidak. Encik Nazri terdiam seketika sebelum bertanya.
Adakah awak pernah terfikir mengapa Zara berani melakukan itu di tengah-tengah majlis gilang gemilang yang ramai? Saya ada, kata saya. Saya mengandaikan dia percaya dia mempunyai sokongan serius. Hafiz, Encik Nazri mengangguk. Tetapi bukan hanya itu, saya memandangnya. Apa yang awak tahu? Dia menyilangkan tangannya. Saya sedang menjalankan audit dalaman secara senyap. Bukan hanya mengenai isu HR Zara, tetapi kewangan. Kewangan, saya terkejut. Ada titik gelap dalam bajet untuk projek-projek yang diawasi oleh Zara dan Hafiz, katanya. Jika dia disingkirkan, banyak rahsia akan terbongkar. Ia berpadan. Wain yang dicampur dadah bukan hanya cemburu kecil mengenai Imran. Zara mahu saya disingkirkan kerana saya semakin dekat dengan akaun utama. Adakah awak mengesyaki saya terlibat dalam kewangan? Saya bertanya. Tidak, Encik Nazri memandang saya tepat di mata. Saya ketawa sinis. Adakah awak menjaga saya atau awak menggunakan saya? Dia tidak menjawab serta-merta. Angin meniup rambut saya ke wajah saya. Encik Nazri menghulurkan tangan seolah-olah untuk menyelitkan rambut di belakang telinga saya, tetapi berhenti di tengah jalan. Saya tidak mahu awak menjadi mangsa, katanya perlahan. Mangsa siapa? Saya bertanya. Papan catur ini. Kami berdiri dalam diam memandang ke bawah kota. Saya tiba-tiba menyedari bahawa, sejak malam gala, segala-galanya telah melangkaui politik pejabat biasa. Apabila saya pulang ke pangsapuri saya, telefon saya bergetar, satu lagi teks tanpa nama. Fikir awak begitu bijak, semak email peribadi awak, dada saya sesak, saya membuka Gmail. Terdapat lampiran, foto resolusi tinggi saya dan Encik Nazri berdiri berdekatan di atas bumbung yang diambil dari jauh. Sudut itu membuatkan kami kelihatan rapat secara intim. Di bawah foto itu adalah kapsyen. Pengarah projek baharu dan CEO, rasa merit tidak ada kaitan dengannya. Darah saya menjadi sejuk. Seseorang sedang bersiap sedia untuk kempen fitnah. Saya merenung skrin. Saya tahu jika ini bocor, segala yang saya usahakan akan menjadi gosip murahan dan orang yang paling banyak mendapat keuntungan adalah Zara. Tetapi naluri yang berbeza muncul. Jika Zara mahu merosakkan saya, dia akan menghantar email kepada seluruh syarikat. Menghantarnya terus kepada saya adalah amaran, taktik menakutkan. Siapa yang mengawal? Saya menghantar teks kepada Encik Nazri. Awak masih di pejabat? Dia membalas serta-merta. Ada apa? Saya melihat foto itu sekali lagi. Papan catur sedang berkembang dan saya tidak lagi pasti siapa kawan dan siapa musuh. Saya menganalisis gambar itu. Sudutnya dari belakang menara air bumbung, sedikit tinggi. Itu bermakna jurugambar berada di bumbung bersama kami atau mempunyai akses kepada suapan keselamatan peribadi. Saya menghantar teks kepada Encik Nazri kembali. Saya menerima sesuatu. Saya perlu berjumpa awak sekarang. 5 minit kemudian saya kembali ke lobi korporat mengesahkan lencana saya. Encik Nazri berada di pejabat sudutnya di tingkat atas. Dia telah menanggalkan jaket sutnya, lengannya digulung hingga ke siku. Dia melihat wajah saya, apa yang berlaku? Saya meletakkan telefon saya di meja mahogani beliau, memusingkan skrin ke arahnya, mata Encik Nazri menjadi gelap. Dihantar dari nombor yang tidak dapat dikesan. Dia bertanya. Proton Mail, jawab saya. Hanya dihantar kepada saya. Dia diam. Memprosesnya. Jika mereka mahu memusnahkan awak, ia sudah ada di internet syarikat sekarang. Jadi, apa ini? Ujian tekanan? Encik Nazri berkata, untuk melihat sama ada saya akan pecah atau untuk menguji tindak balasnya. Siapa yang awak syak? Dia membuka laci dan mengeluarkan fail nipis berwarna kuning. 3 hari lalu, saya meminta pasukan forensik IT menyapu grid kamera dalaman. Akaun admin mengakses suapan bumbung secara haram malam ini. Hafiz. Tidak. Encik Nazri menggelengkan kepala. Akaun itu milik IT. Saya terkejut. Maksud awak ada pihak ketiga terlibat? Tiada siapa yang beroperasi dalam vakum di sini, kata Encik Nazri. Zara mungkin impulsif, tetapi memadam rakaman, mengambil gambar pengawasan, menggunakan email pembakar itu, memerlukan infrastruktur. Saya duduk di kerusi kulit di hadapannya, fikiran saya berputar. Jadi, apa yang mereka mahu? Mereka mahu awak ketakutan, kata Encik Nazri. Mereka mahu awak meletak jawatan. Saya ketawa, bunyi kering dan pahit. Saya tidak mudah menyerah. Encik Nazri memandang saya. Suaranya menurun 1 oktav. Aina,
Mulai saat ini, setiap langkah yang awak ambil mesti dikira. Jangan bersendirian dengan saya terlalu lama. Saya terdiam. Awak takut dengan khabar angin. Saya tidak peduli dengan khabar angin, katanya dengan garang. Saya bimbang awak boleh menjadi mangsa sampingan. Saya tidak tahu mengapa kata-kata itu membuat jantung saya berdegup kencang. Mungkin kerana sudah lama, tiada siapa yang mengutamakan kesejahteraan saya di bandar yang kejam ini. Terima kasih, kata saya perlahan. Dia tidak menjawab, hanya memalingkan muka, seolah-olah takut matanya akan mengkhianati terlalu banyak. Keesokan paginya, bisikan bermula. Foto itu tidak bocor secara meluas, tetapi di bilik rehat, saya mendengar cebisan perbualan. Lihat, Aina dinaikkan pangkat begitu cepat ada sebabnya. CEO baharu memang ada kegemaran. Saya masuk dan perbualan berhenti serta-merta. Zara berada di tepi tingkap memegang tumbler Yeti. Dia memberi saya pandangan mencabar. Sibuk betul, Zara berkata. Naik ke tingkat eksekutif setiap pagi. Saya melaporkan projek itu, kata saya dengan lancar. Projek jenis apa yang memerlukan laporan peribadi lewat malam? Dia tersenyum sinis. Saya tidak bertindak balas. Saya tahu memberi makan kepada troll hanya akan menjadikannya lebih kuat. Zara melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya. Awak patut ingat bahawa dalam dunia korporat, penampilan lebih penting daripada kecekapan. Saya ingat, jawab saya, sejak awak sentiasa menggunakan penampilan untuk naik pangkat. Wajah Zara mengeras, tetapi dia tidak meletup. Dia hanya memberikan senyuman hampa, tidak bernyawa. Petang itu, memo mengejut dikeluarkan. Tarikh penghantaran projek Menara TRX diawalkan seminggu penuh, tekanan yang kejam dan buatan. Saya tahu siapa yang memberikan tekanan itu. Saya kekal di pejabat sehingga hampir jam 10 malam. Apabila saya akhirnya keluar, ruang pejabat sunyi sepi. Telefon bimbit saya berdering. Ibu saya menelefon dari luar bandar Kuala Lumpur. Macam mana awak, sayang? Awak kedengaran sibuk. Suara ibuku yang menenangkan kedengaran. Saya bersandar pada dinding koridor, gelombang keletihan melanda saya. Saya baik, ibu. Jangan bekerja sampai tulang temulang. Kesihatan yang penting, dia menegur perlahan. Dan jangan biarkan orang bandar itu membuli awak. Tekak saya tercekat. Saya tahu, ibu. Jika ada apa-apa, beritahu saya. Dia mendesak. Awak seorang diri di sana. Saya risau. Saya memandang ke bawah ke lantai yang berkilat, melihat pantulan keletihan saya sendiri. Saya boleh menanganinya, ibu. Jangan risau. Menamatkan panggilan, saya menarik nafas dalam-dalam. Saya tidak boleh tumbang. Bukan sekarang. Apabila saya tiba di tempat letak kereta, Imran berdiri di tepi kereta saya. Kita perlu bercakap, katanya. Saya keletihan. Saya membuka kunci pintu. Zara sedang merangka aduan rasmi kepada lembaga pengarah. Imran bercakap dengan pantas. Dia secara rasmi menuduh awak melakukan sabotaj korporat. Saya ketawa sinis. Adakah awak bermain sebagai wiradia atau awak cuba membantu saya? Saya cuma tidak mahu ini meletup. Imran merayu. Jika awak minta maaf, dia mungkin akan menarik balik. Minta maaf atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Imran terdiam. Kilasan rasa bersalah di matanya. Imran, kata saya, memisahkan kata-kata saya. Awak tahu betul siapa yang mencampur minuman saya malam itu. Dia tersentak. Saya tidak pasti. Awak pasti, kata saya. Dan awak masih berdiri di sisinya. Imran memandang kasutnya. Saya berhutang padanya. Saya tidak berhutang kepada sesiapa. Saya menarik pintu kereta terbuka dan saya enggan melutut hanya kerana seseorang mengugut saya. Saya memandu melalui terowong smart, fikiran saya berputar. Jika Zara meningkatkan ini kepada lembaga, siasatan luar akan berlaku. Kesilapan saya mengenai pertukaran gelas akan dijadikan senjata terhadap saya. Saya pulang, menghidupkan komputer riba saya dan mula merangka kenyataan bersumpah yang terperinci mengenai gala itu. Setiap cap masa, setiap lokasi, setiap butiran, saya tidak boleh membiarkan mereka mengawal naratif. Sekitar tengah malam, telefon saya berdering. Ya, Encik Nazri. Awak sudah tidur? Tidak. Saya baru dapat maklumat, katanya. Mereka telah menghubungi ahli lembaga warisan. Mereka akan memberikan tekanan institusi. Saya jangkakan, kata saya. Awak takut? Saya terdiam seketika. Ya, tetapi saya tidak akan mengalah. Saya mendengar dia menghembuskan nafas perlahan melalui talian. Bagus.
Bunyi angin menderu melalui mikrofonnya. Awak di mana? Saya bertanya. Di atas bumbung. Saya melihat keluar tingkap saya ke arah pemandangan kota Kuala Lumpur yang bercahaya. Adakah awak pernah terfikir awak membuat pilihan yang salah? Tentang apa? Memilih untuk berdiri bersama saya. Dia terdiam lama. Saya tidak berdiri bersama sesiapa. Saya berdiri bersama apa yang benar. Dan bagaimana jika melakukan apa yang benar menyebabkan awak kehilangan gelaran CEO? Gelaran boleh didapatkan kembali, kata Encik Nazri. Integriti tidak boleh. Kata-kata itu meredakan kekacauan di dada saya. Keesokan paginya, email dihantar kepada seluruh syarikat. Zara telah secara rasmi meminta siasatan oleh lembaga pengarah terhadap kelakuan jahat saya. Pejabat itu riuh rendah. Saya berjalan terus ke pejabat Encik Nazri. Dia memandang saya. Sedia? Sentiasa, kata saya. Dia mengangguk. Tribunal akan diadakan dalam 3 hari. 3 hari. 3 hari untuk mereka reka bukti. 3 hari untuk saya bersedia. Keluar dari pejabatnya, saya melihat Zara di hujung koridor. Dia memandang saya, matanya menjerit. Permainan baru sahaja bermula. Saya membalas pandangannya. Gala itu hanyalah prolog. Sekarang ia bukan lagi perbalahan kecil antara dua pengurus. Ia adalah perang antara kebenaran dan tangan-tangan gaib yang cuba menenggelamkannya. Dan saya tahu jika saya jatuh sekarang, saya tidak akan bangkit lagi. 3 hari menjelang tribunal terasa seperti maraton yang menyesakkan. Seluruh ibu pejabat korporat tegang. Semua orang berpura-pura sibuk dengan kerja, tetapi pandangan ingin tahu tidak dapat disembunyikan. Zara tidak bersembunyi sama sekali. Dia datang ke pejabat setiap hari, berpakaian kemas, tenang menakutkan. Kadang-kadang, dia akan mengeluh dengan lantang tentang etika tempat kerja dan mempertahankan reputasi profesionalnya. Dia dengan teliti menyusun naratif mangsa. Pada petang kedua, saya menerima panggilan dari penasihat undang-undang syarikat yang menuntut laporan insiden komprehensif mengenai gala. Saya sudah menyediakannya. Laporan saya hampir 10 muka surat panjang. Ia mendokumentasikan setiap butiran yang saya ingat. Saya tidak menyembunyikan fakta bahawa saya menukar gelas, tetapi saya secara eksplisit menyatakan sebabnya. Saya menyatakan bahawa saya mengesyaki minuman saya telah dicampur dan tidak mahu menyebabkan histeria awam tanpa bukti konkret. Menulis perkataan itu, tangan saya sedikit menggigil. Saya tahu mengakui pertukaran itu adalah pedang bermata dua. Tetapi jika saya berbohong dan sedikit pun bukti muncul, saya akan dipecat serta-merta. Malam itu, saya kekal lewat untuk menyemak model kewangan menara TRX, ketukan di bilik saya. Hafiz masuk, masih bekerja keras. Dia bertanya. Saya ada tarikh akhir, kata saya dengan ringkas. Hafiz menarik kerusi. Aina, saya akan berterus terang dengan awak. Awak sedang menghadapi masalah besar. Saya mempertahankan diri saya. Zara sanggup membawa ini lebih jauh daripada yang awak boleh bayangkan, kata Hafiz dengan lancar. Jika ini sampai kepada ahli lembaga warisan, tiada siapa yang boleh melindungi awak, walaupun Encik Nazri. Adakah itu ugutan? Dia menggelengkan kepala. Ini nasihat. Saya memandangnya tepat di mata. Awak berada di meja itu. Awak lihat apa yang Zara lakukan. Hafiz tidak berkata apa-apa. Awak juga tahu rakaman pelayan telah dihapus. Saya mendesak. Dan awak mempunyai kelulusan eksekutif. Hafiz ketawa. Bunyi kering dan kasar. Awak memang gadis yang bijak, tetapi tidak cukup bijak untuk mensabotaj diri sendiri. Saya membalas. Dia bersandar, memandang saya lama. Jika saya beritahu awak saya tidak menghapus pelayan itu, adakah awak akan percaya saya? Saya akan percaya awak tidak melakukannya seorang diri. Saya membalas. Hafiz terdiam, kemudian berdiri. Aina, ada arus dalam bangunan ini yang awak tidak faham. Berhenti menggali. Saya akan sampai ke dasarnya, kata saya. Hafiz memandang saya buat kali terakhir, campuran kemarahan dan rasa kasihan di matanya. Maka awak sendirian. Dia keluar, meninggalkan hati saya berdegup kencang. Saya tahu saya baru sahaja mengusik beruang yang jauh lebih besar daripada penyelia yang cemburu. Pagi tribunal, saya memakai blazer arang ringkas dan solekan minimal. Saya mahu kelihatan sama seperti diri saya, seorang pekerja yang memperjuangkan mata pencariannya. Bilik lembaga tingkat atas penuh sesak. Encik Nazri duduk di hujung meja.
Di sebelahnya ialah Ketua Pegawai Undang-Undang dan dua ahli lembaga kanan yang datang dari Pulau Pinang. Zara duduk bertentangan dengan saya. Tenang. Perbicaraan bermula. Peguam Umum membacakan aduan Zara. Dia menegaskan bahawa saya menyimpan dendam peribadi kerana hubungannya dengan Imran dan bahawa saya sengaja menukar gelas untuk meracuninya dengan dadah. Apabila diminta untuk memberikan kenyataan, Zara berdiri. Saya akui Aina dan saya mempunyai sedikit perselisihan peribadi, katanya perlahan, berlagak sebagai diplomat. Tetapi saya tidak akan sekali-kali berharap untuk mencederakan rakan sekerja. Saya percaya pihak ketiga mengeksploitasi ketegangan kami untuk menyebabkan skandal. Saya mendengar tanpa mengubah riak wajah saya. Dia dengan mahir mengalihkan syak wasangka kepada kambing hitam khayalan. Kemudian giliran saya. Saya berdiri memegang laporan bercetak saya. Saya tidak menafikan menukar gelas. Saya menyatakan dengan jelas, bilik itu riuh rendah. Saya menukarnya kerana saya mempunyai syak wasangka yang munasabah minuman saya telah dicampur. Atas alasan apa? Seorang ahli lembaga dari Pulau Pinang bertanya. Saya melihat Zara mengendalikan paket kecil berhampiran meja kami. Jawab saya. Saya tidak dapat mengesahkan kandungannya, tetapi saya tidak sanggup mengambil risiko keselamatan saya. Zara meluru bangun. Itu fitnah. Saya tidak kata apa yang awak letak di dalamnya. Saya berpaling kepadanya. Saya kata saya curiga. Encik Nazri mengangkat tangan untuk menenangkan keadaan. Adakah awak ada bukti? Ketua Pegawai Undang-Undang bertanya. Saya tiada video, kata saya. Tetapi saya ada ini. Saya membuka kunci telefon saya dan memancarkan skrin ke monitor bilik lembaga. Teks tanpa nama, tukar gelas dengan pantas. Bilik itu senyap sunyi. Saya menerima ini sebaik sahaja meninggalkan tempat itu, kata saya. Seseorang melihat saya dan mereka sedang memerhati. Encik Nazri memandang pengarah IT yang hadir. Bolehkah kita mengesannya? Nombor VIP palsu. Ketua IT menggelengkan kepala. Tidak dapat dikesan. Zara mengejek. Teks tanpa nama tidak membuktikan apa-apa. Malam itu, rakaman pengawasan untuk kawasan jamuan dihapus selama tepat 20 minit. Saya menyambung. Jika saya adalah dalang yang cuba meracun bos saya tidak perlu menghapus kamera untuk menyembunyikan tindakannya. Ayat itu tergantung berat di seluruh bilik. Encik Nazr bersuara. Forensik IT telah mengesahkan akses admin tanpa kebenaran ke pelayan. Siasatan aktif sedang dijalankan. Hafiz duduk diam, tetapi saya dapat melihat titisan peluh terbentuk di dahinya. Tribunal itu berlangsung hampir 3 jam. Akhirnya, lembaga memutuskan untuk menangguhkan keputusan sehingga audit forensik yang lebih mendalam. Zara diletakkan dalam cuti pentadbiran bergaji. Dan walaupun saya mengekalkan pekerjaan saya diletakkan di bawah pengawasan ketat. Ketika Zara mengemas bagnya, dia merenung saya. Awak belum selesai lagi, dia berdesis. Saya juga tidak, jawab saya. Petang itu, kembali ke meja saya, keletihan melanda saya seperti kereta api barang, tetapi sebahagian kecil beban telah terangkat, saya tidak dipecat. Encik Nazri berjalan ke arah saya selepas orang ramai bersurai. Awak berjaya, katanya. Saya hanya mengatakan yang benar, dia memandang saya dalam-dalam. Memerlukan keberanian untuk mengatakan yang benar apabila ia boleh merugikan awak segalanya. Saya tidak mahu hidup dengan sentiasa berjaga-jaga, kata saya. Encik Nazri berlama-lama, pulanglah awal malam ini. Rehat, saya mengangguk. Dalam perjalanan pulang ke setapak, telefon saya berdering. Nombor Kuala Lumpur yang tidak dikenali. Adakah ini Aina? Suara seorang lelaki tua bertanya. Saya Encik Kamal. Saya kawan lama ayah awak. Jantung saya berdegup kencang. Ayah saya meninggal 10 tahun lalu, kata saya. Saya tahu. Suara Encik Kamal serak. Tetapi ada perkara yang berkaitan dengan keluarga awak. Dan ia berkaitan secara langsung dengan syarikat tempat awak bekerja. Saya mencengkam steering dengan kuat. Kita perlu berjumpa, katanya. Selepas saya menamatkan panggilan, saya duduk di dalam kereta yang diparkir lama. Dari segelas wain yang dicampur dadah hingga tribunal korporat, dan kini seorang lelaki yang mendakwa mengenali ayah saya yang telah meninggal. Kepingan-kepingan itu bersambung menjadi web yang menakutkan. Saya memandang ke arah pemandangan kota Kuala Lumpur. Bandar itu bercahaya, tetapi di dalam diri saya, ribut baharu sedang melanda. Perang ini bukan lagi hanya tentang kerjaya saya hampir tidak tidur. Saya kawan lama ayah awak.
Kata-kata itu bergema di kepala saya. Ayah saya meninggal ketika saya di sekolah menengah. Kenangan saya tentang dia adalah seorang lelaki pendiam yang bekerja keras, menepuk kepala saya sebelum tidur dan merokok senyap-senyap di anjung. Ibu saya tidak banyak bercerita tentang kerjayanya, hanya bahawa dia adalah seorang eksekutif yang tiba-tiba berhenti, jatuh sakit dan meninggal dunia. Saya fikir ia hanyalah cerita yang tragis dan sederhana. Tetapi sekarang, di tengah-tengah skandal korporat, seorang kawan lama muncul mengatakan, keluarga saya terikat dengan syarikat saya, tiada kebetulan di Kuala Lumpur. Keesokan paginya, saya menghantar teks kepada Encik Kamal untuk berjumpa di sebuah restoran senyap di Ceras, jauh dari pejabat. Saya tidak memberitahu sesiapa, malah Encik Nazri. Encik Kamal sudah berada di meja. Dia kelihatan berusia lewat 60 botoan, rambut kelabu, memakai kemeja flanel ringkas. Apabila saya menghampiri, dia memandang saya lama. "Awak ada mata ayah awak," katanya kasar. Saya meluncur ke meja, cuba mengekalkan ketenangan saya. "Awak kata, awak mengenali dia." "Kami bekerja dalam projek pembangunan utama bersama," Encik Kamal mengangguk. "Hampir 20 tahun lalu. Saya menunggu. Projek itu kemudiannya diambil alih oleh konglomerat tempat awak bekerja sekarang," katanya perlahan. "Awak tahu ke tentang itu?" Saya menggelengkan kepala. "Tidak," dia mengeluh berat. "Dia tidak mahu awak tahu. Dia takut awak akan terseret ke dalam permusuhan lama." Dada saya sesak. "Mengapa?" "Kerana awak sudah terlibat." Dia memandang saya serius. "Saya dengar macam-macam. Saya dengar apa yang berlaku di gala itu. Seseorang menyebut nama ayah awak." Saya tersentak. "Siapa?" "Hafiz," kata Encik Kamal dengan datar. Saya rasa seram sejuk membeku darah saya. "Awak ada di sana?" "Saya dijemput sebagai kontraktor warisan," jawabnya. "Saya terdengar Hafiz memberitahu Zara bahawa awak anak dia dan awak tidak boleh dibenarkan naik pangkat." Tangan saya menggigil di bawah meja. "Siapa dia ayah awak?" Encik Kamal memandang saya tepat di mata. "Ayah awak adalah rakan kongsi dengan pengasas syarikat awak. Satu perjanjian besar gagal dan mereka memutuskan hubungan sepenuhnya." "Bagaimana ia gagal?" "Banyak wang hilang," Encik Kamal berkata. "Semua orang menyalahkan ayah awak." Saya merenungnya. "Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa untuk mempertahankan diri. Dia tidak pernah menjelaskan." Encik Kamal mengeluh. "Dia hanya menerima tamparan itu dan pergi." Gelombang kemarahan dan kesedihan melanda diri saya. Ayah saya bukan tamak. Dia mungkin ada kekurangan, mungkin naif, tetapi dia bukan seorang penggelapan wang. "Adakah awak percaya dia tidak melakukannya?" saya bertanya. Encik Kamal memandang saya seolah-olah dia membaca fikiran saya. "Saya percaya dia tidak melakukannya, tetapi sesetengah orang tidak peduli dengan kebenaran." Hafiz hanyalah seorang penganalisis junior ketika itu, kata Encik Kamal. "Tetapi dia adalah anjing peliharaan pengasas." Saya teringat mata dingin Hafiz di bilik lembaga, amarannya. Jadi perseteruan antara saya dan Zara hanyalah puncak gunung ais. Saya meninggalkan restoran dengan fikiran yang berkecamuk. Memandu kembali ke Kuala Lumpur, saya tidak dapat berhenti berfikir. Jika ayah saya adalah kambing hitam, adakah kenaikan mendadak saya ke jawatan pengarah projek menakutkan orang yang memerangkapnya? Petang itu, saya berjalan terus ke pejabat Encik Nazri dan mengetuk. Dia melihat wajah saya dan serta-merta tahu ada sesuatu yang berubah. "Ada apa?" "Saya perlu bertanya sesuatu kepada awak," kata saya. "Tanyalah." "Ayah saya pernah bekerja dengan konglomerat ini, bukan?" Encik Nazri berhenti seketika tetapi tidak mengalihkan pandangannya. "Ya, jumlah wang yang sangat besar hilang." Saya mendesak dan mereka menyalahkannya. Encik Nazri memandang saya lama. "Siapa yang memberitahu awak?" "Encik Kamal, kawan lamanya." Encik Nazri menghembuskan nafas perlahan. "Itu berlaku sebelum saya mengambil jawatan CEO, tetapi saya telah melihat arkib. Adakah awak percaya ayah saya mencurinya?" Saya menuntut. Dia tidak menjawab serta-merta. "Saya percaya setiap cerita mempunyai dua sisi. Saya tidak meminta jawapan PR Encik Nazri." "Saya bertanya awak." Encik Nazri berdiri dan berjalan mengelilingi meja untuk berhadapan dengan saya. "Saya tiada bukti dia mengambil wang itu, tetapi saya tiada bukti dia tidak mengambilnya." Saya terdiam. Saya berpaling, kekecewaan pahit membanjiri saya.
Jadi bagi awak, saya hanyalah liability yang membawa nama keluarga seorang penggelap wang. Aina, Encik Nazri memanggil. Saya tidak menilai awak berdasarkan masa lalu ayah awak, tetapi orang lain melakukannya, jawab saya. Saya memberitahunya apa yang Encik Kamal dengar tentang Hafiz menyebut saya digala, mahu menjatuhkan saya. Mata Encik Nazri menjadi gelap. Jika itu benar, minuman yang dicampur itu hanyalah fasa 1. Fasa 1 apa? Menyingkirkan awak dari syarikat, katanya. Sebelum awak mengetahui terlalu banyak. Saya menggigil. Tentang apa? Projek-projek lama, jawabnya. Wang yang hilang. Saya terduduk di kerusi, kepala saya berputar. Saya ditugaskan projek menara TRX, bermakna saya akan mempunyai akses tinggi kepada model kewangan sejarah. Hafiz mempunyai akses lama, Encik Nazri berfikir keras. Jika dia takut akan rahsia yang terbongkar, dia pasti mahu awak pergi dengan menggunakan Zara. Kemungkinan besar, katanya. Saya memandangnya. Awak di pihak saya? Soalan itu terlepas sebelum saya sempat menapisnya. Encik Nazri memandang saya, matanya tidak dapat ditafsirkan. Saya di pihak kebenaran. Dan, bagaimana jika kebenaran merosakkan konglomerat? Maka konglomerat itu akan terpaksa berdarah, katanya perlahan. Saya tidak tahu sejauh mana saya boleh mempercayainya. Tetapi dia tidak berundur. Malam itu, apabila saya pulang ke pangsapuri saya, sebuah sampul surat berwarna kuning diselit di bawah pintu saya. Tiada alamat pengirim. Saya membukanya. Di dalamnya, terdapat salinan fotokopi kontrak korporat berusia 20 tahun. Di bahagian bawah adalah tanda tangan ayah saya. Di sudut kanan bawah, tertera dengan Sharpie merah perkataan, hilang 5 juta ringgit. Tangan saya menggigil. Ini bukan politik pejabat. Ini bukan cemburu kecil. Ini adalah hutang berusia 20 tahun. Telefon saya berdering, teks yang tidak dikenali. Mahu kebenaran? Jangan percaya sesiapa. Saya melihat sekeliling pangsapuri saya, merasakan berat bayangan sedang diperhatikan. Gala itu telah membuka pintu, dan di belakangnya bukan hanya Hafiz atau Zara, tetapi konspirasi yang merangkumi 2 dekad. Dan saya, anak perempuan mangsa, berdiri tepat di tengah-tengah sasaran. Saya terjelepok di lantai kayu keras, sampul surat di pangkuan saya, fotokopi itu mengejek saya, hilang 5 juta ringgit. Ayah saya telah menandatangani di bawah. Saya mengenali tanda tangan itu serta-merta, tebal, condong tajam ke kanan. Semasa kecil, saya pernah berlatih memalsukannya. Dia akan menepuk kepala saya dan ketawa. Awak tak perlu tanda tangan macam saya, Aina. Awak perlukan tanda tangan awak sendiri. Saya tidak pernah membayangkan tanda tangan itu akan menjadi tumpuan jenayah korporat. Teks itu, jangan percaya sesiapa, masih terpampang di skrin saya. Saya berdiri, mengunci pintu 3 kali dan membawa kertas-kertas itu ke bilik tidur saya. Saya mengimbas semuanya ke dalam folder awan yang disulitkan. Jika mereka mahu menakutkan saya, ia berjaya. Tetapi ketakutan tidak bermakna menyerah kalah. Keesokan paginya, saya tidak terus ke pejabat. Saya menelefon ibu saya. Ibu, boleh saya tanya sesuatu? Ada apa, sayang? Dahulu, dengan siapa ayah berurus niaga? Adakah berlaku perselisihan faham mengenai wang? Talian terdiam selama 5 saat yang menyesakkan. Mengapa awak bertanya ini? Saya cuma perlu tahu. Saya memastikan suara saya tenang. Seseorang membangkitkan masa lalunya. Ibu saya mengeluh. Bunyi keletihan lama yang mendalam. Ayah awak bekerjasama dengan seorang kawan, berlaku salah faham. Mereka kata wang hilang, tetapi ayah awak tidak pernah membela diri. Mengapa? Dia kata, walaupun dia menjelaskannya, tiada siapa yang akan percaya, jawabnya. Jadi dia memilih untuk berdiam diri. Hati saya hancur. Adakah ibu percaya dia? Ayah awak mungkin seorang yang gagal, katanya dengan keyakinan yang kuat, tetapi dia tidak pernah menjadi pencuri. Saya tahu. Saya menamatkan panggilan dengan rasa sebak. Jika dia tidak mengambilnya, ke mana perginya 5 juta itu? Saya tiba di pejabat lewat. Suasana sangat tegang. Zara masih digantung, tetapi Hafiz beroperasi dengan sepenuh tenaga. Dia berdiri di ruang kerja sambil lantang membincangkan ketelusan dan penstrukturan semula korporat. Apabila dia melihat saya, dia berhenti. Aina ke pejabat saya. Saya mengikutinya dan pintu ditutup. Dia melemparkan sebuah fail ke atas mejanya. Awak tahu apa ini? Saya melihat ke bawah.
Ia adalah kontrak asal 20 tahun yang lalu. Mana awak dapat ini? Saya bertanya. Arkib korporat, kata Hafiz. Awak tiba-tiba berminat dengan legasi ayah awak? Saya tidak berkata apa-apa. Hafiz bersandar. Saya akan beri awak satu nasihat. Jangan menggali kubur. Ada perkara yang ditanam atas sebab tertentu. Mengapa? Saya mencabar. Kerana ia tidak akan berakhir baik untuk awak atau syarikat. Atau untuk awak, saya membalas. Mata Hafiz menyipit. Awak syak saya. Saya syak semua orang, kata saya. Dia ketawa gelap. Awak memang anak ayah awak. Rasa seram sejuk menyelubungi saya. Awak pernah bekerja dengan dia? Ya. Hafiz mengangguk. Dan saya melihat dia menjatuhkan seluruh pembangunan. Dia mengambil wang itu. Betul ke? Saya bertanya dingin. Hafiz berhenti. Wang itu hilang. Dia adalah CFO projek usaha sama itu. Tetapi saya tidak ada bukti kukuh. Awak tak ada apa-apa, kata saya. Dan dia tidak pernah mengaku. Saya keluar dari pejabatnya dengan rasa mual. Kata-kata Hafiz, kepercayaan ibu saya, amaran Encik Kamal, semuanya adalah kekusutan pembohongan dan separuh kebenaran. Pada tengah hari, Encik Nazri memanggil saya. Awak menggali masa lalu, katanya. Saya tidak akan hidup dalam kegelapan, jawab saya. Apa kata Hafiz? Saya tak percaya dia, kata saya. Encik Nazri mengangguk. Saya telah mengarahkan pasukan perakaunan forensik untuk membuka semula arkib lama. Saya memandangnya, terkejut. Kenapa awak bantu saya? Kerana jika ada kerosakan di dasarnya, saya perlu membuangnya, katanya. Dan saya enggan membiarkan awak terjejas kerana hantu ayah awak. Awak takut dengan apa yang akan awak temui? Saya bertanya. Dia tersenyum sinis takut. Tetapi jika awak tidak menghadapi raksasa itu, ia akan mengawal awak. Lewat petang, memo dalaman bocor. Audit forensik mengejut projek warisan telah dimulakan. Panik merebak seperti api. Hafiz bergegas keluar dari pejabatnya, wajahnya seperti guru, matanya menikam saya ketika dia berjalan melepasi. Malam itu, meninggalkan bangunan, saya melihat sebuah SUV hitam terhenti beberapa meter dari pintu keluar. Saya berjalan lebih cepat. Ia tidak mengekori saya, tetapi paranoia itu menyesakkan. Kembali di setapak, satu lagi teks tanpa nama. Jika awak mahu tahu ke mana 5 juta ringgit itu pergi, lihat lejar anak syarikat dari tahun itu. Saya terkejut. Pengirim tahu tentang audit itu. Saya membalas teks, siapa awak? Tiada balasan. Sudah hampir jam 11 malam. Saya teragak-agak, kemudian menelefon Encik Nazri. Bolehkah awak dapatkan lejar anak syarikat untuk projek ayah saya? Senyap. Apa yang baru berlaku? Saya tidak boleh bercakap melalui telefon, kata saya. Beri saya 30 minit. Jumpa saya di tempat letak kereta bawah tanah, dia mengarahkan. Apabila saya sampai ke tempat letak kereta subaras, Encik Nazri bersandar pada keretanya. Seseorang sedang menjejaki awak, katanya serta-merta. Keselamatan siber mengesan ping anomali pada fail HR awak. Saya menunjukkan teks kepadanya. Dia membacanya, rahangnya mengetap. Mereka mahu awak terus menggali, katanya. Mengapa? Mungkin mereka mahu awak membongkar bom itu supaya mereka tidak perlu melakukannya, jawabnya. Atau menggunakan saya sebagai umpan, tambah saya. Encik Nazri memandang saya dengan intens. Awak mahu berhenti. Saya teringat ayah saya. Ibu saya, tanda tangan itu. Tidak, kata saya dengan keyakinan mutlak. Jika ayah saya diperangkap, saya akan membongkarnya sehingga ke dasar. Dia mengangguk. Saya akan dapatkan lejar itu, tetapi mulai saat ini, tiada operasi terlarang. Adakah itu arahan dari CEO? Ia adalah permohonan dari saya, katanya. Saya tidak membantah. Berdiri dalam cahaya neon malap di tempat letak kereta, saya menyedari ini telah meningkat jauh melampaui minuman yang dicampur dadah. Saya berada dalam masalah besar dan pemangsa sedang mengelilingi. Garaj itu begitu sunyi sehingga saya dapat mendengar dengungan struktur konkrit. Encik Nazri membuka pintu penumpang Audinya. Dia tidak menghidupkan enjin, hanya lampu dalam. Cahaya putih terang membuatkan ciri-cirinya kelihatan lebih tajam, lebih berbahaya. Saya telah meminta Jabatan Kewangan menarik log data mentah, katanya perlahan. Rekod kertas dalam arkib telah diubah suai. Cengkaman saya pada beg tangan saya mengetat. Diubah suai.
Ada salinan induk yang tidak difailkan dan salinan dalaman, jelasnya. Nombor-nombor itu tidak sepadan. 5 juta ringgit. Encik Nazri mengangguk. Dalam fail dalaman, kekurangan itu ditulis sebagai kontingensi pasaran yang tidak dijangka, tetapi dalam log bank, ia telah dipindahkan ke LLC persendirian. Darah sejuk membanjiri urat saya. Akaun ayah saya. Encik Nazri memandang saya, matanya berat. Tidak. Saya menghembuskan nafas dengan tajam. Kalau begitu, siapa? Dia menghulurkan saya cetakan yang dilipat. Pindaan wang itu menyenaraikan sebuah syarikat cengkerang. Di bawahnya ialah pengarah urusan LLC itu, Hafiz. Bunyi persekitaran garaj lenyap menjadi vakum. Itu mustahil, saya berbisik. Pada masa itu, Hafiz adalah penghubung kewangan, kata Encik Nazri perlahan. Dia mempunyai kuasa penandatangan proksi. Saya teringat kata-kata Encik Kamal. Hafiz adalah anjing peliharaan pengasas. Ayah saya adalah CFO, tetapi dia tidak secara peribadi melaksanakan setiap pindahan wang. Jika wang itu pergi ke LLC yang diuruskan oleh Hafiz, mengapa ayah saya disalahkan? Saya bertanya. Kerana rekod dalaman telah dipalsukan, kata Encik Nazri, dan orang yang memalsukannya mempunyai kuasa eksekutif tertinggi. Saya merenungnya. Maksud awak pengasas? Dia tidak bercakap. Kesunyian lebih kuat daripada pengakuan. Ayah awak, saya berbisik. Dia meletak jawatan, tetapi dia masih mengawal lembaga. Saya bersandar pada kerusi kulit. Realiti saya hancur. 20 tahun yang lalu, wang itu hilang. Ayah saya berdiam diri dan menerima kesalahan. Hafiz dinaikkan pangkat. Dan sekarang saya, anak perempuan kambing hitam, secara tidak sengaja diberikan kunci ke bilik kebal. Gala itu, minuman yang dicampur dadah, mereka mahu saya dipecat dengan aib sebelum saya dapat melihat ini. Saya berkata, kemungkinan besar, kata Encik Nazri. Zara tahu ke, sukarlah untuk dikatakan, jika Hafiz memanipulasi dia hanyalah bidak. Saya teringat ugutan terdesak Zara. Awak belum selesai lagi, jika dia hanya seorang upahan, persaingan kecil itu hanyalah tabir asap. Apa yang awak akan lakukan? Saya bertanya. Saya perlukan bukti yang kukuh. Encik Nazri berkata, jika saya menyerang lembaga dan terlepas, saya kehilangan syarikat. Dan saya, awak sudah berada di lembaga, katanya. Tiada jalan kembali. Saya keluar dari kereta. Bau egsos dan konkrit lembap memenuhi paru-paru saya. Saya memandang ke arah pencakar langit di atas kami. Begitu banyak lampu. Begitu banyak pembohongan. Apabila saya sampai ke pangsapuri saya duduk dalam gelap. Ayah saya berdiam diri untuk melindungi kami daripada kesan buruk, tetapi kesunyiannya melabelkannya sebagai pencuri sehingga hari kematiannya. Saya tidak akan mengulangi kesilapannya. Keesokan paginya, saya berjalan masuk ke lobi dengan baju besi yang berbeza. Saya bukan lagi hanya melawan Zara. Saya berjuang untuk ayah saya. Hafiz sedang menunggu berhampiran lift. Bangun awal, katanya. Saya ada kerja yang perlu dilakukan. Dia mengamati saya. Awak kelihatan berbeza. Saya sudah dewasa, kata saya. Hafiz tersenyum sinis. Jangan fikir Encik Nazri boleh bermain wira selamanya. Saya tidak memerlukan wira, saya membalas. Saya hanya memerlukan data. Matanya berkedip, hampir tidak kelihatan. Pada waktu makan tengah hari, Zara tiba-tiba muncul di pejabat, menentang penggantungannya. Dia berjalan terus ke pejabat Hafiz dan menghempas pintu. Saya berjalan melepasi, melihat sekilas melalui kaca frosted. Mereka bertengkar dengan sengit. Zara menghempas tangannya di atas meja. Hafiz menggelengkan kepala. 10 minit kemudian, dia bergegas keluar kelihatan pucat lesu. Dia berhenti apabila melihat saya. Apa yang awak dah buat? Dia berdesis. Saya cuma buat kerja saya. Awak fikir menggali sejarah lama menjadikan awak seorang wira? Suaranya pecah. Saya tidak berkata sepatah pun kepada awak, jawab saya dengan tenang. Zara kelihatan panik. Hafiz dalam masalah besar. Saya tidak menyebabkannya. Dia ketawa pahit. Awak fikir dia melakukan segalanya untuk dirinya sendiri? Saya terdiam. Untuk konglomerat. Untuk orang yang awak tidak faham pun. Dia membentak sebelum berpaling dan pergi. Kemudian petang itu, Encik Nazri menelefon saya. Hafiz baru sahaja memfailkan permohonan cuti tanpa had. Itu sesuai. Dia tahu kita hampir dapat, kata Encik Nazri.
Awak akan menghadapinya, tidak tanpa bukti kukuh, jawabnya. Tetapi saya telah membekukan semua akaun korporatnya yang berkaitan. Saya memandang telefon. Awak mempertaruhkan nyawa awak. Saya tahu. Saya menyedari kemudian bahawa Encik Nazri mempertaruhkan seluruh empayarnya atas perkara ini. Malam itu, telefon bimbit saya berdering. ID pemanggil, Hafiz. Saya teragak-agak, kemudian mengangkat. Awak mahu kebenaran? Dia bertanya terus terang. Sentiasa. Kalau begitu jumpa saya, seorang diri. Suaranya serak. Jika awak tidak datang, awak tidak akan tahu ke mana 5 juta ringgit itu pergi, tambahnya. Kemudian meletak telefon. Saya tahu ia boleh menjadi perangkap, tetapi saya perlu tahu. Saya menghantar teks kepada Encik Nazri, jumpa Hafiz. Dia menelefon saya serta-merta. Jangan sekali-kali, saya perlukan jawapan, kata saya. Awak tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh haiwan yang terperangkap, Encik Nazri berhujah. Awak pun tidak, jawab saya. Tetapi saya boleh mengendalikan diri sendiri. Saya meletak telefon, melihat di cermin dan mencapai kod saya. Saya bukan lagi eksekutif junior yang merayu untuk kenaikan pangkat. Saya adalah hantu 20 tahun yang lalu datang untuk menuntut. Saya tiba di lokasi 10 minit lebih awal. Ia adalah sebuah bar kotor di Jalan Imbi. Papan neon berdesing tidak menentu melalui tingkap berkabus. Saya berdiri di kaki 5 tertanya-tanya mengapa Hafiz memilih tempat kotor ini. Telefon saya bergetar. Encik Nazri. Saya 2 blok jauhnya. Jika ada apa-apa yang tidak kena, telefon, saya mengabaikannya. Saya tidak mahu dia campur tangan. Walaupun kehadirannya adalah jaring keselamatan, saya menolak pintu berat itu. Tempat itu berbau bir basi dan peluntur. Hafiz sedang duduk di sebuah meja sudut yang gelap, membelakangi dinding. Segelas skotch bersih, tidak disentuh di hadapannya. Dia kelihatan seperti sudah tua 10 tahun. Awak betul-betul datang, katanya. Saya meluncur ke meja, bertentangan dengannya. Bercakaplah, awak fikir saya mencuri 5 juta ringgit itu. Dia berkata, saya fikir awak tahu betul siapa yang akhirnya mendapatnya. Dia ketawa gelap, tidak lucu. Awak sama seperti ayah awak, berfikir soalan terus mendapat jawapan terus. Ayah saya bukan pencuri, kata saya, suara seperti ais. Saya tidak kata dia pencuri, Hafiz membalas. Saya kata dia bodoh. Saya mengetatkan rahang saya. Maafkan saya. Dia percaya orang yang salah, kata Hafiz perlahan. Mempercayai mereka sehingga dia berjalan lurus ke rumah sembelihan. Rumah sembelihan siapa? Hafiz meneguk skotch. Pengerusi kehormat, pengasas. Dia memerlukan modal tunai untuk secara rahsia menyelamatkan pemerolehan luar pesisir yang gagal. Wang usaha sama itu disalurkan sebagai pinjaman jambatan. Dia berjanji akan mengembalikannya dalam 30 hari. Jantung saya berdegup kencang. Dan ayah saya tahu. Ayah awak menandatangani kebenaran kerana dia mempercayainya, kata Hafiz. Kalau begitu, mengapa pindahan wang itu pergi ke LLC awak? Hafiz tersenyum sinis. Saya adalah proksi, seorang pengawal beg yang dipermewahkan, pengasas mengawal akaun. Awak fikir saya boleh berkata tidak kepada lelaki yang membayar gaji saya? Dan apabila wang itu tidak dapat diganti, dia memerlukan kambing hitam. Hafiz menyatakan, ayah awak adalah martir yang sempurna. Awak tahu kebenaran dan membiarkan mereka memusnahkannya. Hafiz kelihatan keletihan. Saya tiada bukti. Jejak kertas telah dibersihkan dan saya tidak akan melakukan bunuh diri kerjaya. Bagaimana dengan kesopanan manusia? Saya membentak. Hafiz merenung saya. Kesopanan tidak membayar gadai janji di Kuala Lumpur. Saya berdiri, jijik. Awak panggil saya ke sini hanya untuk memberitahu saya awak seorang pengecut. Saya panggil awak ke sini untuk memberi amaran kepada awak bahawa ini lebih besar daripada saya. Hafiz berdesis. Jika awak terus menggali, awak akan bertemu dengan pengerusi emeritus dan Encik Nazri adalah anak dia. Hafiz menyalak. Awak fikir dia tidak tahu? Saya terdiam. Dia cuba membetulkannya. Tanyakan pada diri awak. Hafiz menunduk ke hadapan. Kenapa Encik Nazri tiba-tiba menaikkan pangkat awak? Kenapa dia meluluskan audit itu? Mungkin dia membersihkan kekacauan ayahnya. Atau mungkin dia menguruskan radius letupan sebelum awak meletup. Awak mengalihkan kesalahan, kata saya. Saya memberitahu awak bagaimana bandar ini berfungsi. Hafiz membalas. Wang itu tidak ada dalam akaun bank saya.
Bukti itu telah dimusnahkan beberapa dekad yang lalu, sama seperti rakaman kamera dari gala itu. Awak hapus rakaman itu? Saya bertanya. Mata Hafiz menjadi dingin. Tidak, Zara. Dia bidak. Hafiz mengejek. Awak fikir dia ada otak untuk mengatur penghapusan pelayan? Saya duduk semula, kepala berputar. Jika awak tidak bersalah dalam penutupan itu, mengapa ambil cuti? Kerana audit itu akan memerangkap saya, kata Hafiz. Saya adalah mangsa yang ditetapkan. Saya takut dengan lelaki yang berdiri di belakang awak, Encik Nazri. Hafiz tidak menjawab. Dia menjatuhkan wang kertas RM50 atas meja. Awak mahukan kebenaran? Tanya budak emas itu. Dia berjalan keluar, meninggalkan saya seorang diri dalam cahaya neon yang berkelip-kelip. Saya duduk di sana, cuba menyusun teka-teki yang hancur itu. Jika pengasas mencuri wang itu dan ayah saya adalah kambing hitam dan Encik Nazri adalah anak pengasas, adakah Encik Nazri menggunakan audit itu untuk benar-benar mendedahkan kebenaran atau untuk menanamnya secara kekal? Saya keluar dari bar ke arah angin yang menyengat. Telefon saya berdering. Awak okey? Encik Nazri bertanya serta-merta. Saya dengar cerita yang sangat berbeza malam ini, kata saya. Apa kata Hafiz? Dia kata awak anak pengasas, kata saya terus terang. Talian terdiam. Kesunyian berpanjangan begitu lama, saya dapat mendengar lalu lintas kota membingit di sekeliling saya. Ya, Encik Nazri akhirnya berkata. Perut saya merosot. Kenapa awak tidak beritahu saya? Kerana saya tidak mahu awak memandang saya melalui lensa dosa ayah saya dan awak tahu tentang 5 juta itu. Saya tahu ada perselisihan faham, kata Encik Nazri. Saya tidak tahu anatomi jenayah itu. Awak percaya ayah saya tidak bersalah? Hentian yang berat. Saya percaya dia tidak mencuri sesen pun. Ia bukan pembebasan sepenuhnya, tetapi ia juga bukan pembohongan. Saya bukan musuh awak, Aina, Encik Nazri menyambung. Saya cuba meruntuhkan kerosakan yang dibina oleh pendahulu saya. Saya perlukan kebenaran objektif, kata saya. Saya juga, saya memandang ke arah pencakar langit yang menjulang tinggi. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak meminta awak untuk berhenti, jawab Encik Nazri. Tetapi mulai sekarang, awak bermain dengan peluru hidup. Panggilan terputus. Hafiz memberitahu saya untuk tidak percaya sesiapa. Teks tanpa nama mengatakan perkara yang sama, tetapi berdiri seorang diri dalam kesejukan, memikirkan tanda tangan ayah saya yang dipalsukan dan suara Encik Nazri yang tenang. Saya tahu bahawa kadang-kadang untuk memenangi perang, awak perlu melompat dalam kegelapan. Saya pulang ke pangsapuri saya selepas tengah malam. Ia gelap gelita, hanya cahaya oren sama-sama lampu jalan melukis bayang-bayang panjang di lantai saya. Saya tidak menghidupkan lampu. Saya bersandar pada pintu kayu yang berat, membiarkan kegelapan menelan saya seketika. Encik Nazri adalah anak pengasas. Saya telah mempertimbangkannya. Seorang eksekutif muda yang cemerlang tiba-tiba diberikan kunci ke kerajaan, membawa dirinya dengan campuran kuasa yang kejam dan berhati-hati. Tetapi mendengar dia mengakuinya, mengubah graviti bilik itu. Saya mengeluarkan telefon saya dan merenung teks tanpa nama itu. Jangan percaya sesiapa, malah Encik Nazri. Saya duduk di sofa saya dan menutup mata saya. Saya teringat wajahnya di tempat letak kereta ketika dia menyerahkan log pemindahan wang yang melibatkan Hafiz. Jika dia mahu menutup jejak keluarganya, dia tidak akan menyerahkan kertas itu kepada saya. Tetapi jika dia mahu kawalan penuh naratif, memberikan saya petunjuk adalah strategi yang sempurna. Keesokan paginya, saya berjalan masuk ke ibu pejabat korporat dengan kejelasan mutlak. Saya akan menghadapinya. Encik Nazri berada di bilik mesyuarat peribadinya apabila saya mengetuk. Masuk. Saya menutup pintu dan menguncinya. Awak tahu, saya jumpa Hafiz. Saya menganggap dia tidak memutuskan kontak mata. Saya perlukan awak untuk rekod, kata saya. Berapa banyak yang awak tahu tentang 5 juta itu? Encik Nazri terdiam beberapa saat. Dia berdiri dan berjalan ke tingkap dari lantai ke siling yang menghadap Taman KLCC. Ayah saya adalah seorang yang bercita-cita tinggi, katanya perlahan. Dia membina konglomerat ini dari bawah, tetapi cita-cita membuatkan lelaki merasionalkan kekejaman. Seperti berjudi dengan wang orang lain dan reputasi orang lain, saya membetulkan, dia berpaling sedikit. Ya, katanya. Dia pernah memberitahu saya bahawa eksekutif perlu membuat pilihan yang mustahil untuk memastikan syarikat terus beroperasi.
Encik Nazri menyambung. Tetapi saya tidak pernah tahu secara spesifik siapa yang dia korbankan. Awak tak pernah tanya? Saya muda, katanya. Dan seorang anak tidak pernah mahu percaya ayahnya adalah raksasa. Saya melangkah lebih dekat dan sekarang dia berpaling menghadap saya sepenuhnya. Matanya gelap dan bertekad. Sekarang saya mahu kebenaran didedahkan. Mengapa? Kerana saya enggan memerintah sebuah empayar yang dibina atas pembohongan. Walaupun membuktikan dia mengambil wang itu dan memerangkap ayah saya memusnahkan nama keluarga awak, Encik Nazri tidak teragak-agak. Saya akan menerbitkan penemuan itu, walaupun ia menyebabkan saham jatuh, walaupun ia memusnahkan saya, suaranya tidak bergetar. Saya tidak tahu sejauh mana untuk mempercayainya, tetapi keyakinannya jelas. Hafiz berkata, awak hanya melakukan kawalan kerosakan sebelum saya membongkar rahsia, kata saya. Encik Nazri ketawa hampa. Jika saya mahukan kawalan kerosakan, saya akan memecat awak dengan pampasan 3 bulan yang lalu. Itu menghentikan saya. Mengapa awak fikir saya menugaskan awak portfolio menara TRX? Dia bertanya. Merit. Sebahagiannya, katanya. Tetapi juga kerana saya tahu betul siapa ayah awak. Nafas saya tercekat. Awak tahu? Sejak bila? Sejak saya menyemak fail pengambilan awak dan awak menaikkan pangkat saya juga. Saya ingin melihat sama ada awak seperti dia, kata Encik Nazri perlahan. Dan apa yang awak nampak? Saya nampak awak tidak takut, dia berbisik, dan awak tidak berdiam diri seperti dia. Tekak saya tercekat. Dia berdiam diri untuk melindungi keluarganya. Dan ayah saya mendakwa, dia melakukan apa yang dia lakukan untuk melindungi syarikatnya. Encik Nazri membalas. Kami saling berpandangan. 2 anak kepada 2 lelaki yang terikat oleh jenayah berusia 20 tahun berdiri di sisi bertentangan medan perang. Awak ada bukti kukuh ayah awak mengarahkan pindahan wang itu? Saya bertanya. Belum, katanya. Tetapi saya telah mengarahkan pembukaan klasifikasi sepenuhnya rekod perbankan luar pesisir. Dia masih mempunyai penyokong setia di lembaga. Mereka tahu apa yang saya lakukan. Sebab itu ini perlu dilakukan dengan teliti. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kaca. Zara menerpa masuk kelihatan panik. Kita perlu bercakap. Dia langsung tidak memandang saya. Kami sedang bermesyuarat, kata Encik Nazri dingin. Ini melibatkan awak, Zara membentak. Dan dia, saya tidak bergerak. Zara akhirnya berpaling kepada saya. Apa yang awak fikir awak buat? Awak tahu tak kalau awak bocorkan ini konglomerat akan menghadapi dakwaan persekutuan? Saya cuma mahu kebenaran, kata saya. Kebenaran tidak membayar gaji 5,000 pekerja. Dia menjerit. Tetapi penutupan boleh. Zara memandang saya. Campuran kemarahan yang menakutkan dan ketakutan yang tulen di matanya. Awak tidak faham. Hafiz bukan satu-satunya yang terlibat. Separuh daripada ahli lembaga warisan meluluskannya. Awak tahu? Saya bertanya. Dia menggigit bibirnya. Saya dengar Hafiz bercakap dengan pengerusi emeritus. Pengerusi tidak mahu ini digali. Dia takut pemberontakan pemegang saham. Jadi dia tahu. Saya menyatakan, Zara mengangguk sedikit. Wang itu dialihkan untuk menyelamatkan pemerolehan. Saya tidak tahu butirannya. Saya cuma mahu naik pangkat dan awak memutuskan untuk menggunakan saya sebagai batu loncatan. Zara ketawa hampa. Saya fikir awak hanyalah seorang yang terlalu berambisi. Saya tidak tahu awak adalah hantu masa lalu. Saya juga tidak, kata saya. Zara kelihatan kalah. Saya tidak sanggup melawan lembaga. Tetapi jika awak akan melompat, saya tidak akan menarik awak balik. Selepas dia pergi, telefon saya berdering. Ia Encik Nazri. Saya sudah membuat keputusan. Saya menelefonnya. Apa yang awak buat? Saya akan membentangkan fail yang dibuka semula pada sesi lembaga kecemasan esok, menentang perintah mahkamah. Awak pasti? Saya tidak boleh mengendalikan syarikat Fortune 500 atas dasar sumpah palsu, katanya. Saya menutup mata, beban besar beralih di dada saya. Dan ayah awak? Saya akan bercakap dengannya malam ini. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana perbualan itu akan berlaku. Seorang anak berhadapan dengan ayahnya. Bukan di ruang tamu, tetapi di ambang sebuah empayar korporat. Keesokan paginya, notis untuk mesyuarat lembaga pengarah kecemasan sampai ke peti masuk eksekutif. Tingkat atas bergetar dengan kebimbangan. Hafiz tiba-tiba muncul semula di bangunan itu kelihatan seperti serigala yang terperangkap. Dia meminta saya di lift.
Awak dah melampau, dia berdesis. Saya hanya pergi ke tempat yang awak takuti, kata saya dengan tenang. Awak tidak faham kerosakan sampingan itu. Hafiz menghalang laluan saya. Jika pengerusi jatuh, saham akan menjunam dan banyak kepala akan bergolek. Jadi ayah saya harus menanggung penderitaan itu selamanya. Hafiz terdiam. Awak kata kesopanan tidak membayar gadai janji, kata saya, melangkah melewatinya. Tetapi saya tidak hidup atas gaji awak. Saya berjalan ke arah bilik lembaga. Pintu oak yang berat sedang menunggu. Saya tidak tahu sama ada saya akan mencapai kemenangan atau menghadapi hukuman mati, tetapi tiada jalan kembali. Pintu oak yang berat di bilik lembaga tertutup di belakang saya. Di dalamnya, udara begitu tebal sehingga anda boleh mendengar bunyi geseran sehelai kertas. Encik Nazri berdiri di hujung meja mahogani yang besar. Bertentangan dengannya duduk 7 ahli kanan lembaga pengarah dan di tengah-tengahnya duduk seorang lelaki berambut perak dengan mata setajam kaca. Richard, pengerusi emeritus, ayah Encik Nazri. Saya mengambil tempat duduk di bahagian galeri di tepi dinding. Saya tidak berada di sana untuk bercakap. Saya berada di sana untuk menyaksikan. Kami telah bersidang hari ini untuk membincangkan pembukaan semula audit kewangan warisan. Encik Nazri memulakan. Suaranya berat dan tidak berganjak dan liabiliti yang belum diselesaikan yang melekat padanya. Seorang ahli lembaga yang lebih tua mengejek. Itu 20 tahun yang lalu. Tiada keuntungan fidusiari untuk menggali semula itu. Ada keuntungan integriti institusi, Encik Nazri membalas. Richard tidak berkata sepatah pun, dia hanya merenung anaknya. Adakah awak cuba menyeret drama keluarga ke dalam proksi pemegang saham? Seorang ahli lain bertanya. Ini bukan drama keluarga, Encik Nazri berkata dengan tegas. Ini adalah kecuaian besar. Saya melirik Hafiz. Dia duduk di hujung, berpeluh melalui sut khasnya. Siapa sebenarnya yang awak tuduh? Seorang ahli lembaga menuntut. Encik Nazri tidak berkedip. Forensik membuktikan bahawa 5 juta ringgit telah dipindahkan secara haram ke LLC Cengkerang yang diuruskan oleh Hafiz. Hafiz meluru bangun. Saya adalah proksi yang sah. Saya hanya melaksanakan tanda tangan itu. Atas arahan siapa? Encik Nazri membalas. Hafiz mengetap bibirnya. Setiap mata di dalam bilik beralih kepada pengerusi emeritus. Akhirnya, Richard bersuara. Suaranya serak, membawa kuasa mutlak seorang raja. Apa sebenarnya yang awak cuba capai, Encik Nazri? Saya sedang membetulkan kesilapan besar, jawab Encik Nazri. Awak ada bukti saya menggelapkan modal? Richard mencabar. Saya ada bukti modal itu dialihkan untuk menyelamatkan pemerolehan di Pulau Pinang, kata Encik Nazri. Dan saya ada bukti projek asal gagal, dan saya tahu awak membiarkan seorang lelaki yang baik disalahkan. Saya melihat tangan Richard mengepal di tempat letak tangan kulit. Awak terlalu naif. Saya tidak naif, kata Encik Nazri. Saya cuma sudah tidak berbohong lagi. Bila itu riuh rendah. Jika ini melanggar SEC, saham akan merudum. Ribuan pekerja akan menderita, seorang pengarah menjerit. Jadi kita mengekalkan penutupan dan hidup dengan kerosakan. Encik Nazri bertanya kepada bilik itu. Tiada siapa yang menjawab. Saya berdiri. Maafkan saya. Suara saya sedikit bergetar, tetapi ia memecah kekacauan itu. Setiap kepala berpaling ke arah saya. Saya anak kepada lelaki yang awak kambing hitamkan 20 tahun lalu. Kesunyian itu memekakkan telinga. Saya tidak meminta pampasan, saya menyambung, memandang terus ke arah Richard. Saya hanya meminta rekod sejarah diperbetulkan. Richard memandang saya, ekspresinya tidak dapat dibaca. Apa sebenarnya yang awak mahu, Cik Aina? Saya mahu log perbankan asal yang tidak disunting dimasukkan ke dalam minit korporat rasmi, kata saya. Dan saya mahu rekod tribunal lama diubah secara rasmi. Richard berdiam diri. Awak tahu ayah saya bukan pencuri, kata saya, suara saya stabil. Jika awak percaya apa yang awak lakukan adalah untuk kebaikan syarikat, awak tidak sepatutnya takut untuk meletakkan nama awak padanya. Udara di dalam bilik menyesakkan. Hafiz akhirnya pecah. Memang benar, pindaan wang itu dilaksanakan melalui arahan eksekutif. Saya memandangnya. Saya tidak mempunyai kuasa. Hafiz mengaku, suaranya pecah. Saya cuma menandatangani kertas itu. Kenapa awak tidak membocorkan rahsia itu ketika itu? Seorang ahli lembaga bertanya. Kerana saya takut, Hafiz berbisik. Realitinya sangat mudah. Richard akhirnya berdiri, mengancing jaket sutnya.
Saya tidak mengambil sesen pun. Saya menggunakan modal itu sebagai pinjaman jambatan untuk menyelamatkan konglomerat daripada kebangkrapan. Jika saya tidak melakukannya, tiada seorang pun daripada awak akan duduk di kerusi ergonomik ini sekarang. Tetapi awak tidak mendedahkannya, kata saya. Kerana Wall Street akan panik, kata Richard dingin. Jadi awak biarkan ayah saya menanggung stigma seorang penjenayah. Richard memandang saya lama, dengan berat hati. Dia boleh melawan saya. Dia mempercayai awak. Kesunyian yang berlaku sangat menyakitkan. Encik Nazri bersuara. Kita boleh berdebat tentang etika sehingga kita biru muka. Tetapi, fakta yang tidak dapat dinafikan ialah ayah Aina menanggung tuduhan palsu. Richard duduk semula. Tiba-tiba, kelihatan setiap inci umurnya 70 tahun. Saya tidak pernah berniat untuk dia pergi begitu, dia bergumam. Dia tidak mahu menyeret keluarganya melalui dakwaan persekutuan, kata saya, menahan rasa sebab saya enggan menangis di bilik ini. Kita tidak memerlukan kenyataan akhbar awam, Encik Nazri memberitahu lembaga. Tetapi minit korporat dalaman akan diubah secara rasmi hari ini untuk menyatakan bahawa pengalihan modal adalah keputusan pengurusan krisis peringkat eksekutif yang membebaskan bekas CFO dari semua salah laku, seorang bekas exco CFO. Pengarah kanan mengangguk perlahan. Itu adalah kompromi yang boleh diterima. Richard menutup matanya seketika. Draft pindaan itu. Biarkan rekod menyatakan CFO tidak bertanggungjawab. Jantung saya berdegup kencang. Dan Encik Nazri menambah. Korporat secara rasmi memohon maaf kepada harta pusakanya. Richard membuka matanya. Draft. Bilik itu menghembuskan nafas. Saya tidak tahu sama ada hendak berasa lega atau marah kerana ia mengambil masa 20 tahun. Hafiz merenung lantai. Di luar dinding kaca, saya melihat Zara memerhati. Matanya tidak lagi menunjukkan kebencian. Ketika ahli lembaga keluar, hanya Encik Nazri dan saya tinggal. Awak okey? Dia bertanya perlahan. Saya mengangguk, mengelap air mata yang akhirnya menitis. Namanya sudah bersih. Sekurang-kurangnya secara dalaman, saya akan memastikan awak mendapat salinan minit yang disahkan, katanya. Saya memandangnya. Bagaimana dengan awak? Dia tersenyum sedih. Saya baru sahaja melakukan rampasan kuasa terhadap ayah saya sendiri. Saya melangkah ke arahnya. Terima kasih. Tidak. Encik Nazri menggelengkan kepala. Terima kasih kerana tidak berdiam diri. Melalui kaca, saya melihat Richard berdiri seorang diri di tepi lift. Dia kelihatan lebih kecil dari sebelumnya. Dosa terbesar bukanlah memindahkan wang itu. Ia adalah kekurangan keberanian untuk mengakuinya. Saya menarik nafas dalam-dalam. Malam gala bermula dengan minuman yang dicampur dadah dan segelas wain, tetapi ia berakhir dengan pengusiran hantu berusia 2 dekad. Saya hanya ada satu perkara lagi yang perlu dilakukan, menelefon ibu saya. Saya terus pulang ke setapak. Pangsa puri saya kelihatan sama, tetapi tenaga di dalam diri saya telah berubah secara asas. Paranoia yang menyesakkan kerana diburu telah hilang. Keraguan yang menyakitkan antara kepercayaan buta dan realiti pahit telah diselesaikan. Ayah saya telah dibebaskan. Walaupun hanya dalam lejar korporat yang dimeterai, walaupun ia bukan di muka depan Wall Street Journal, rekod rasmi bersih. Namanya tidak lagi sinonim dengan penggelapan wang. Saya duduk di sofa dan mendial nombor ibu saya. Aina, jawabnya. Ibu, ada apa? Sayang, ayah sudah dibersihkan. Kata-kata itu meluncur keluar, senyap di hujung talian. Apa yang awak cakap? Lembaga telah membuka fail lama. Mereka secara rasmi mengakui wang yang hilang adalah pengalihan eksekutif. Ayah tidak ada kena-mengena dengannya. Saya cuba memastikan suara saya stabil, tetapi tekak saya tercekat. Ibu saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mendengar nafasnya tersekat, diikuti dengan tangisan perlahan yang pecah. Selama 20 tahun, dia tidak pernah membelanya secara terbuka. Dia hanya berpegang pada kepercayaan tenangnya. Sekarang kepercayaan itu mempunyai bukti empirikal. Awak berjaya, dia menangis perlahan. Ayah awak, dia boleh berehat sekarang. Saya menutup mata saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya membiarkan diri saya menangis, bukan kerana kesakitan, tetapi kelegaan mutlak tanpa beban. Keesokan paginya, saya berjalan masuk ke pejabat Kuala Lumpur lebih awal. Lampu pendah flower berdesing. Pelatih bergegas dengan kopi perniagaan seperti biasa, tetapi plat tektonik telah beralih.
Pejabat Hafiz kosong. Peletakan jawatannya telah diterima secara senyap lewat malam tadi. Tiada email dramatik, hanya memo HR ringkas mengenai peralihan eksekutif. Zara telah kembali dari cuti pentadbiran, memfokuskan sepenuhnya pada divisinya. Dia berjalan melepasi meja saya dan berhenti. "Tahniah," katanya perlahan. "Saya tidak memenangi apa-apa," jawab saya. Zara memberikan senyuman tipis yang tulen. "Sekurang-kurangnya awak mengalahkan diri sendiri." Dia berlama-lama seketika. "Saya minta maaf tentang malam gala itu." Saya memandangnya. Racun itu telah hilang sepenuhnya. Hanya 2 askar korporat yang telah bertahan dalam kempen yang kejam. "Saya fikir, jika saya boleh menyingkirkan awak dari projek itu, saya akan mendapat jawatan naib presiden," Zara mengaku. "Tetapi saya hampir memusnahkan hidup saya sendiri pula." "Kita semua membayar harga untuk pilihan kita," kata saya. Dia mengangguk. "Saya akan mulakan semula." Dia berjalan pergi, meninggalkan saya dengan rasa penutupan yang pelik. Sekitar tengah hari, Encik Nazri berjalan ke bilik saya. Dia bersandar pada pembahagi, kelihatan lebih santai daripada yang pernah saya lihat. "Richard akan meletak jawatan dari peranan pengerusi emeritus sepenuhnya," katanya. Saya terdiam. "Kerana ini, kerana segalanya," kata Encik Nazri. Dia memberitahu saya sudah tiba masanya untuk berundur dari lembaga. Ia adalah cara seorang lelaki yang bangga menerima kekalahan tanpa mengucapkan perkataan itu. "Bagaimana awak bertahan?" saya bertanya. "Saya seorang anak," katanya perlahan, "tetapi saya juga CEO. Beberapa pertembungan tidak dapat dielakkan." Saya berdiri. "Terima kasih, Encik Nazri. Saya sudah beritahu awak." Dia tersenyum. "Jika awak tidak mendesak, saya tidak akan mempunyai pengaruh untuk memecahkan golongan lama." Saya memandang matanya, tabir tebal ketidakpercayaan telah hilang sepenuhnya. "Adakah awak pernah terfikir?" saya bertanya. "Bahawa jika saya tidak menukar gelas itu, semua ini tidak akan berlaku?" Dia ketawa perlahan. "Jika awak tidak menukar gelas itu, awak mungkin sudah dipecat dan hantu-hantu itu akan kekal tertanam selamanya." Saya teringat kembali saat di koridor bilik air, melihat Zara mengosongkan paket itu. Jika saya menjerit, ia akan menjadi mimpi ngeri HR yang kacau bilau, tetapi tidak lebih. Jika saya meminumnya, saya akan menjadi mangsa sampingan. Tetapi saya memilih untuk menukar gelas itu. Satu pilihan mikroskopik mencetuskan kesan rama-rama yang tiada siapa yang dapat meramalkan. "Awak menyesal?" Encik Nazri bertanya. Saya menggelengkan kepala. Hujung minggu itu, saya memandu keluar bandar. Rumah itu kelihatan sama. Ibu saya sedang menyiram bunga hydrangea di anjung ketika saya memandu masuk ke halaman. Dia menjatuhkan hos dan memeluk saya erat. Selepas makan malam, saya mengambil salinan minit korporat yang disahkan dan meletakkannya di atas rak di sebelah abu dan gambar ayah saya yang berbingkai. "Ayah," saya berbisik, "saya berjaya." Saya tidak percaya kepada perkara gaib, tetapi di ruang tamu itu, saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Ibu saya berdiri di belakang saya, meletakkan tangan di bahu saya. "Dia bangga dengan awak," katanya. Saya memandang gambar lelaki pendiam dengan senyuman lembut. Saya tidak berdiam diri seperti ayah, fikir saya. Tetapi saya akhirnya faham mengapa ayah melakukannya. Kadang-kadang diam adalah perisai untuk melindungi orang yang kita sayangi, tetapi kadang-kadang ia adalah kutukan yang meracuni generasi. Saya memandu kembali ke bandar pada hari Ahad. Projek Menara TRX sedang berjalan. Encik Nazri sedang menyesuaikan diri dengan peranannya sebagai CEO yang tidak terikat dan syarikat sedang stabil. Suatu petang, ketika saya sedang menyemak pelan CAD, Encik Nazri datang. "Berehat minum kopi?" dia bertanya. "Saya sedang bekerja," saya mengusik. "Saya CEO," jawabnya dengan lancar. Saya ketawa dan mengikutnya ke kafe tingkat bawah. Matahari lewat petang menembus lobi kaca besar, memandikan Kuala Lumpur dalam cahaya keemasan yang hangat. "Awak masih marah pada saya?" Encik Nazri bertanya ketika kami menunggu espresso kami. "Kerana apa? Kerana menjadi anak kepada lelaki yang merosakkan reputasi ayah awak?" Saya terdiam seketika. "Tidak," kata saya. "Dosa bapa bukanlah beban anak, bukan jika anak cukup berani untuk membetulkannya." Dia memandang saya, kehangatan yang tulen di matanya. "Jadi, kita beroperasi atas lembaran bersih mulai sekarang." Saya sentiasa bermain adil. Saya tersenyum. Dia ketawa.
Saya memandang keluar tingkap ke arah aliran pejalan kaki yang tidak berkesudahan. Seluruh saga ini bermula dengan perangkap beracun dalam segelas wain, tetapi ia berakhir dengan pembongkaran kebenaran berusia 20 tahun. Saya dulu berfikir saya hanya mempertahankan kerjaya saya daripada serangan korporat yang kotor. Saya tidak tahu saya berjalan masuk ke pusat gempa sejarah keluarga saya sendiri. Hidup di bandar ini lucu begitu. Satu keputusan sekelip mata boleh menulis semula seluruh trajektori awak. Jika awak bertanya apa yang saya pelajari dari semua darah, peluh dan air mata bulan lalu, saya hanya ada satu jawapan. Jangan sekali-kali berdiam diri apabila awak tahu awak benar. Dan jangan sekali-kali takut akan kebenaran, walaupun ia membuatkan orang yang berkuasa menggigil. Kerana hanya apabila kebenaran akhirnya diucapkan dengan lantang, barulah orang yang tertinggal dapat benar-benar menemui kedamaian.